Bawa baby 3 bulan mandi sungai. But before that, I nak masak-masak sebab nak makan-makan lah tepi sungai kan. Menu hari ni mi goreng and cheese curd. Suami I akan masak mi goreng sebab dia buat mi goreng sedap. I akan in charge cheese curd. Korang tolonglah try resepi cheese curd yang ni sebab sedap sangat-sangat. Ketagih rasa nak makan hari-hari. First, you guna mixer 200 gram whipping cream farm fresh and then tambah setengah tin susu pekat. Tambah 500 gram cream cheese and then gaul je guna sendok semua ni. Korang perasan tak? Farm fresh sekarang dah banyak produk dia, bukan susu je. Ada whipping cream, yogurt, butter. Tak payah dah beli brand luar sebab Farm Fresh kan ada, so support local je. Okay, celup-celup and susun-susun time. I guna biskut Mary and then I akan celup macam lama sikit lah sebab nak bagi susu tu meresap dalam biskut kan. Lepas tu, I buat 3 layer macam tu and then simpan dalam fridge area chiller tu dalam 4 jam macam tu and then boleh keluarkan untuk bawa pergi piknik. Tak cocoa powder on top. Ya Allah, sedap. Dia akan rasa manis, masin, pahit macam tu. I literally menahan diri daripada makan banyak-banyak tau. Sungai yang I nak pergi hari ni ialah Sungai Jahat. Sekolah menengah memang selalu mandi kat sini. And korang tahu tak, I pernah lompat daripada jambatan ni tau. Taulah, waktu budak-budak memang fearless weh, tak takut langsung. Baiklah tak ramai orang, so dapatlah tapak yang cantik rata je. Banyak-banyak produk Farm Fresh, I paling suka susu kurma ni. Macam manis berlemak and lagi sedap kalau minum dengan ais. Orang lain mandi sungai dulu baru makan kan. Kita orang makan dulu baru mandi. Sebab tak makan weh daripada pagi. Kenyang apa semua, suamilah kena jaga anak dulu. Kita pergilah mandi sungai. Enjoy dulu. Memang suka sangat-sangat mandi sungai daripada mandi pantai. Sebab sungai ni sejuk. Jernih, bersih, boleh nampak lah dalam air tu ada apa. Tak adalah macam overthinking kan. Lepas tu kan, satu benda yang I perasan bila dah ada anak ni kan, takut benda bahaya. Sebab dulu I boleh je lompat daripada jambatan, mandi kat tempat dalam-dalam. Sekarang I takut weh nak buat benda-benda yang berbahaya, aktiviti bahaya. Sebab I takut I mampus. Dah ada anak kan, dia dah depend hidup dia dekat kita. So kita kenalah buat aktiviti yang selamat. I sangat suka mandi sungai and then balik je daripada mandi sungai tu mesti tidur lena punya.